Rasulullah will dress you with his spiritual body. Ini dibuat, and you will become the representative of Rasulullah. Representative of Rasulullah. Okey. Itu masalahnya. Bagi kami tidak ada masalah, kerana setiap orang yang soleh dia sebenarnya mewakili Nabi SAW dalam tugas-tugas Nabi. Ini bukan tentang orang soleh, ini bukan tentang orang soleh. Ini stage khas yang dicapai oleh mereka melalui latihan. Ini stage khas yang dicapai melalui latihan mereka dalam rabitah. Ya, jadi orang yang telah berlatih melalui proses, ia bukan rabitah saja, ia sebab nak berzikir. So dia rabitah ini adalah sebelum berzikir. So bila dia berzikir dan menjadi orang yang soleh, dia ada stages. Okay. Salman yang claim orang yang tidak soleh. Ini berbeza dengan pemahaman Syekh Ali Jum'ah tentang rabitah yang dia katakan okey. Okey, berbeza kefahaman tidak bererti sesuatu itu mesti sesat. First of all, lagi pula kalau ikut konteks kita tak ada yang problem. Bila seorang itu rabitah menghadirkan bahawa bayangan Syekh lalu dia berzikir kepada Allah Ta'ala, kemudian dia sentiasa ingat kepada Nabi SAW dan akhlak Nabi tercemar dalam hidup. Ini bukan tentang akhlak, ini tentang pergi ke special power sampai special station melalui rabitah. Ini isu penting juga, sesatnya dalam rabitah. Apa maksud rabitah? Tengok gambar Syekh, zikir sambil tengok gambar Syekh. Tengok dan zikir, tengok dan zikir. Baik. Tentang rabitah, satu, dalil-dalil tentang rabitah tak ada. Maulana Zakaria Kandahlawi dalam buku dia Tariqah wa Syariah, dia cuba kumpulkan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya pada sahabat kata, aku macam terbayang muka Nabi SAW. Aku macam terbayang belahan rambut Nabi SAW. Bila mereka menyampaikan hadis setelah kewafatan Nabi SAW, macam terbayang tengok badan Nabi SAW. This is normal human behavior. Tahu, siapa-siapa yang meninggal dunia pun normal behavior, kita boleh terbayang mereka. Ini bukan menjadi dalil untuk kata ambil gambar Syekh, nak zikir, tengok gambar Syekh. Tak ada.